Kebun pisang ni kita straight lah. Ada laluan kat tu. Okay, jalan yang agak mencabar kat sini. Turun ni ada dua jalan juga. Tengok betul-betul. Kita ambil yang nampak ada anak panah ni. Tadi merah ni waktu kat warna oren. Lepas 2 kilo jalan dia mencabar jugalah. Kalau main seorang tu boleh kata kena pemberani. Dan kena tengok anak panah. Okey. Kami walaupun jalan teruk macam ni, tapi dengar punya pantai kira betul lah tu. Nak panah. Tapi boleh tengok kat atas tu jalan tertutup lah. Kita punya buluh ranting-ranting yang tutup jalan. Jadi kita turun bawah. Sini pun ada laluan baru. Dia buka kot sebab jalan tu dah tutup. Jangan risau. Setiap masalah ada jalan penyelesaian dia. Yakin sahaja. Mana? Naik ke atas. Okay, kat sini macam tak ada laluan. Sebenarnya ada jalan kecil ni. Naik sikit. Okay, see. Ada nampak anak panah balik. Don't worry lah. Tu. Turun. Okay. Turun ke bawah. Teruskan berjalan. Nak mana? Okay, laluan kecil, sempit. Ikut laluan ni. Sini bahaya guys. Sekali jatuh pindah alam bro. Okey, nak pun. Tapi kita kena hati-hati kat sini. Okey, ni nak kena turun ni. Okay, pantai. Tapi bukan kat situ, kita straight lagi. Okey. Asalnya kat sini dah. Pesisiran pantai ni. Sebab ada anak panah sini. Kita turun teruslah ke bawah. Okay, kita dah sampai padahal boleh je. Rasanya dari sana tu kita terus turun. Tapi sebab nak tengok anak panah, nak double confirm,
So ending ni kat sini memang kita turun sini lah. Ni view dia. Oh memang kami je kat sini. Barai kan muka dah. Tak payah pakai sunscreen lah sampai sini, tak kena matahari pun. Okay, daripada tempat kita turun tadi ke sini lah, straight. Ikut map dah straight ke sini, ke persisiran. Okay. Okay, hujung ni penghujung dia. Nak ke Sky Mirror tu maybe kena masuk hutan balik kot. Okay, tengok kot ada anak panah. Kalau tak payah masuk hutan, kita potong je ikut pantai ni. Okay, ada anak panah kat batu tu. Straight. Okay, sampai dekat hujung ni. Nampak ada anak panah kat sini. Kita kena naik atas. Last. Pantai. Atas ni nampak ada anak panah. Oh, pada bawah tu. Kita naik atas balik. Oh, agak penat guys. Okay, jumpa anak panah lagi. Okay, turun bawah. Jalan sempit guys. Okay, kat sini kita boleh nampak arah. Rasanya tu kot Sky Mirror tu. Baca agak komen orang kata jangan expect lebih Sky Mirror ni. Hanya kat sini lah kot. Depan tu ada jalan lagi, tapi kita dah sampai kilometer ke-3. Jalan 3 kilo jumpa. Alhamdulillah. Okay, inilah Sky Mirror tu, berhadapan dengan laut. Kalau kami penat nak minta tolong brother boat tu, tolong ambil kami lah. Bawa pergi Tok Kemak balik pun kira okey lah. Okay, itulah Sky Mirror-nya. Kat sini kita boleh duduk kat batu ni. Kita tengok batu ni. Kami akan bertapak dulu kat sini. Kami akan makan-makan dulu kat sini. Bawa beg ni bukan saja, ada makanan. Okay, gaya. Kami nak balik lah. Lama duduk ni. Balik yang sama. Okay, Alhamdulillah guys, kita dah on the way nak balik. Cuma tu lah problem bila balik ni, kita jalan yang sama. Jalan yang sama juga ada anjing. InsyaAllah akan saya sajikan kepada anda anjing-anjing yang bertanggungjawab, berdedikasi, beramanah.
anjing yang amanah. Lihatlah, mereka akan keluar. Oh, tidur. Okey, anjing tengah tidur. Anjing tengah tidur. Sat. Okay, tengok ni, saya payung. Anjing tengah tidur. Anjing tengah tidur. Tadi dia marah tu. Masial. Okay. Ni anjing yang marah kami tadi pagi. Sekarang dia buat Roblox lah sini. Kita guna teori siapa pegang kamera dia selamat. Tengok tidak. Yang pegang kamera pasti selamat, insya-Allah. Kalau tak kita azan lah. Alhamdulillah kita sampai balik. Sampai dah. Ada tempat anjing last yang menghalang laluan kami tadi. InsyaAllah. Dia lena kot. Tapi saya rekod lah sebagai bukti. Sebagai bukti. Yang nak main ni jangan main seorang. Anjing ni dia ramai-ramai dia pun tak boleh lawan. Tapi tadi dia seorang dia takut. Kalau seorang dia takut. Dia siap tunduk bawah lagi. Nak lintas kami. Memang anjing. Duduk hormat. Saya tunjuk lah. Kalau ada lagi lah. Oh, kita makan apa kan? Anjing tu juga kena makan nak dulu lagi. Tak ada. Okay. Dia pagi-pagi lah anjing tu jaga. Sangat berdedikasi, amanah, betul. Okay, Alhamdulillah sampai kat kereta. Jadi tamatlah ekspedisi kita di Gertak Sanggol. Thanks for watching. Pesanan nasihat, jangan naik. Pesanan nasihat, jangan naik kalau seorang. Okay, stay tuned for the next. Goodbye.